Abang tak tidur lagi ke? Dah pukul berapa ni? Abang tak boleh tidur lah. Kenapa ni? Abang okey tak ni? Abang fikir pasal kerja. Fikir pasal kerja sampai tak tidur, biar betul abang ni. Abang tak pernah cerita apa-apa pun kat Aina. Abang ada sembunyikan sesuatu dari Aina ke? Tak ada benda nak cerita lah. Semua orang ada benda nak cerita lah bang. Bukan senyap macam ni. Sekurang-kurangnya Aina mungkin boleh tolong. Tak semua benda sesuai diluahkan. Belum tentu orang akan faham lah. Abang sedar tak sejak 2-3 minggu ni abang tidur tak pernah cukup? Bangun awal, balik lewat, tidur malam pun tak nyenyak. Kerja memang macam tu. Bulan ni banyak audit. Kerja memang tak pernah habis. Tapi badan abang tu ada had. Abang okey sayang. Jangan risau. Abang selalu cakap abang okey. Tapi muka abang tak pernah nampak okey. Sayang ni overthinking sangat lah. Abang makan pun sikit, selera tak ada. Nafas abang pun lain. Abang dah jumpa doktor kan hari tu? Dah. Doktor cakap apa sebenarnya? Jangan ringkaskan. Saya nak dengar betul-betul. Dia cakap tekanan darah naik sikit. Kolesterol borderline. Stres tinggi. Abang masih boleh kerja. Masih boleh solat. Masih boleh urus keluarga. Abang tak tumbang lagi. Saya tak tunggu abang tumbang baru nak risau tau. Saya sebagai isteri akan sentiasa risau dengan keadaan abang sekarang. Abang tahu tak apa yang paling saya takut? Saya takut abang simpan semua benda sorang-sorang. Abang fikir jadi lelaki kena tanggung sendiri. Tapi abang ada saya. Abang tak nak awak risau. Abang fikir saya tak risau bila abang diam? Abang cuma tak nak jadi beban. Abang tu bukan beban. Abang tu suami saya. Abang cuma takut satu benda. Abang takut apa? Takut kalau satu hari nanti abang tak sempat betulkan diri. Betulkan apa tu bang? Cara abang jadi suami. Cara abang jadi ayah. Kalau ini Ramadan terakhir aku, janganlah aku pergi tanpa sempat jadi lebih baik.